Hampir Kedah mana? Pendang. Kendang lah. Ya, dah invite dah adik Raub. Dia tak mau naik pun. Oh, maaf rupanya. Jangan disebut bini orang tengah masak tu. Mana ada bini lagi. Bukan ni orang Ika. Kau nak apa? Kenapa Mayat pun tak kecil sebab dia tak live. Dia naik live. Dia naik live. betul. Dulu tak boleh jadi sekarang dah boleh lah. Boleh dengar Ayat suara tu- kau dah. Barang-barang tak jual dah Hayat. Barang-barang macam itu. Pre tu. Nanti lah. Penat tu. Penat. Dahaga penat kan. Ni aku nak angkat barang apa? Tak boleh ni, Cak. Aku angkat remote pun dah macam ni, Parkinson lah. Kat kiri ada. Kanan je sakit. Kaki. Ha. Kiri belum lembek. Kiri tak macam Pulak kanan. dah. Habis macam ni je jalan lah. Tak boleh dua-dua tu. Kan aku kena bawa kiri kanan. Sakit siul. Makan macam mana suap lah. Ini soal. Lah ada bini, Cak. Angkat naik boleh je. Tadi tu pergi kedai kanda ke dia hantar rumah je? Tadi lah dia main hantar aku. Kalau kan dia main hantar. Kira punya dia. Kalau member pun dia suruh beratur tau. Mentang-mentang Aku player first bola ni. time. Tapi aku rasa tu pun sebab sweat kasut tu kau dah tak hantar tu. Tak, first time jumpa. Macam tu, Cak. Dia normal tu normal. Lumrah. Lepas dah jumpa dia tak ada lah benda macam tu. Betul. Macam main rumah lah. Kita orang kita buah tangan lah. Buah tangan kasut Ni, yang minta kat Pit tu. Pit pun banyak kak. Dia naikin sponsor kak. Mana dah dia tak baik. Dia tak bagi pun. Ada tu. Sama lah dengan Arik pun hari tu. Kat Johor. Kata dia datang jumpa. Datang tapi dia tak bawa apa. Tapi dia dah. Jumpa dah kat Dia Johor. dah lah. Aku Dia dah lah kata nak kasut. Aku tak nak baju. Oh. Apa? Lepas tu dia datang. Dia datang dia gambar je. Kami gambar je tu. Kalau gambar pergi stadium boleh kot tu. Tak apa, Acak ada best bawah lagi. Ada best lain Acak. Dia. Oi, 3-1. Anda veteran. Tapi betul aku main kat Gering dengan veteran pun penat nak kejar. Tapi hari tu waktu main kat Kedah dekat MB Sanusi tu, Gopin bukan Gopin ada. Kenapa lah player Kedah lama dia bukan India. Ingat dia India, dia Melayu. Dia macam gelak-gelak laju lah. Oh ni. Apa nama? Tenturu. Solihin. Ha. Tolin. Ui, laju tu. Okey soleh. Ya. Pakai sonet. Aku cakap aku tak kenal time tu. Yelah terlepas pandang kan. Aku lawan lagi konon-konon macam kuh kering ni boleh kot lawan lagi. Dia pergi macam burung tu. Dia macam terbang dia. Aku tanya dia pun siapa ni? Dia kata Kes Soleh dulu main Kedah. Batuk laju. Dia nama apa lagi? Solehin. Solihin. Lepas tu dah rasa tak boleh kejar dia, cekal aku kejar siapa? Kerja YB. YB lah yang tu paling slow. yang tu lari macam jogging. Tapi ramai orang. Oh ramai gila. Ramai gila. Time tu ajak yang time tu ada ajak ni juga player bola tapi seorang reject yang datang Badrul Batia, Rizal Ghazali, yang seorang lagi tu tak mau main. Dia kata kena bayar. Dia ada kat Kedah time tu. Tak lah, time tu aku balik Penang lah, Cak. Hari tu Cak, Penang nak main 40 minit Cak. dah hari tu. Itu kan kita buang. Tengah hari tu aku balik Penang. Kalau contohlah Mak Yat dia kata okay, kalau nak juga bayarlah 1,000 untuk satu game sekejap satu half kita bayar lah Yat time tu. Time tu aku Tunjuk muka pun jadilah. Macam aku kena palau lah. Macam tu lah. dah time tu aku dah memang dah rancang ada family planning dengan family aku kat Penang. Lepas Jack call esok tu kot. Esok tu YB Bat call. Oh dia nak Thailand. Dia call. Oh nak tahu main belah dia. Memang teruk lah belah sini. Dia call Sini pelawak. dia kata ni free lah esok malam. Kata tak boleh bi. Esok tengah hari saya dah. Okey. Lepas tu kata, boleh lah main lesat. Kata lah, YB, saya pun acak kau pun saya bagi tahu saya balik Penang tadi. Tapi balik Penang tu. Tapi kalau contoh time tu call hang tolak tiba-tiba hang main team belah kan. Kami pelawak akan jadi macam ni, tentera tu. Oh kami ajak tak nak. Kami ajak semua pacak kaki tu. Game kedua baru ajak Waam, Amri Yaya. Yang baru tu. Itu yang kedua. Tapi yang first tu gila lah.
Oh betul lah. Itu Yang awal itu gatal tengah trending. awal tu apa ni lah, berfight ajak dulu. Lepas tu baru ajak kau, ajak ajak. Aku cakap Fat boleh tak? Tak boleh tak apa Fat mental record pula. Konon-konon kalau aku ajak dia datang, rupa tak datang juga. Tapi Rupanya sama je jawapan. Aku tu buang kredit je. Baik aku tengok movie Tamil macam tu. Buang masa 20 minit berborak. Okay, buka buah tau. Sihat ke? Ni, Apik, saya minat awak main bola. Buka buah lu. Dia tak boleh terus. Jom main bola kan. Kalau boleh, kita bayar lah. Tak boleh lagi. Cakap je lah apa-apa. Tak boleh. Buang masa 20 minit macam tu. dia jadi macam ni, YB Bat senang je. Pik, Assalamualaikum, sihat. Esok malam free tak? Tak free lah. Okay, tak apalah, baru nak ajak main. Senang. Tapi YB marah. Waktu first game tu, kan tak tahu macam mana. Kan Fun Mesh ni selalu kelakar. Bila first tu dia masukkan veteran. Kami pelawak okey lah. Pelawak ni walaupun muda lawan dengan veteran tetap sedap. Second dia salin yang sedap. Ni yang mana? Yang game baru ni kan geng yang awal-awal tu? Yang first lah. Yang first lah. Tiba-tiba ada Zakwat Adaham. Iyalah. Reza Ghazali. Semua masuk ni. Player Liga Super masuk ni. Yang kedua ni aku kencing pula. S Venot. Tak ada. Yang kedua ni pula aku kencing pula. YB okey. Panggil lah tutor. Dia panggil tutor. Okay soleh. Saling kedua aku bawa semua budak Liga Gerik yang umur 18. Tu YB kata, "Hei, hang gila ke nak kejar budak 18?" Dia kata. Yalah, yang second ni banyak geng-geng legend Kedah kan. Dia bawa legend. Aku bawa semua ni 18, 19, 20 ni. Dia tak boleh kejar. Kita nak awal lari mana lalu. Best lah. Dia fun match kan. Best lah. Tapi macam mana ada orang tak nak. Tu tu. Time tu ada kena memang Aku dah Hang lagi susah. Baik aku tak payah ajak daripada sakit hati. Baik tak payah ajak terus. Tak boleh lah duk kalau nak RM10,000. Tak apalah Yat kalau RM10,000 kami pun nak bedak-bedak Tak kami ada ni. apa itu. Tiba-tiba Yat kata harga tu. Time tu pula kawan masih kat JDT. nak ajak pun takut.